Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Aklan Sufi dari Kru TV PSS Sekolah Kebangsaan Bayan Baru. Boleh awak perkenalkan diri? Terima kasih. Nama saya Nur Clarissa Amanda binti Ramizan dari SK Tan Sri Awahad Saleh. Baiklah, apakah perasaan anda setelah digelar sebagai tokoh nilam peringkat negeri? Alhamdulillah, saya berasa amat teruja kerana saya bergelar sebagai tokoh nilam pada peringkat negeri dalam tahun 2026. Baiklah, apakah rahsia kejayaan anda? Okey, yang pertama, saya akan menjaga solat setiap hari iaitu waktu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Kedua, saya akan membaca Al-Quran sebelum pergi ke sekolah walaupun beberapa potong ayat. Yang ketiga, saya akan menghormati rakan dan guru di sekolah. Terima kasih. Baiklah, boleh kongsikan seorang yang menjadi inspirasi kepada anda? Baiklah, terima kasih atas soalan itu. Seorang yang memberi inspirasi kepada saya ialah guru saya iaitu Teacher Nurul dan mak saya iaitu Nura Aniza binti Abdul Rahman yang memberi sokongan padu kepada saya setiap hari. Terima kasih. Baiklah, sekian, terima kasih.